Assalamualaikum. Sebelum ni saya dah share dengan tuan-tuan cara pemasangan wireless network bridge dan juga CCTV dengan jarak maksimum 3 km. Kita boleh guna peralatan tersebut untuk buat sistem CCTV ataupun akses internet dalam kawasan kebun untuk jarak yang jauh. Contohnya, kalau kebun kita luas 10 ataupun 20 ekar dan ada kawasan-kawasan tertentu yang perlukan akses kepada network, kita boleh gunakan sistem ni. Ataupun kalau dekat kebun kita tu tak ada line telefon, tak ada internet. Tapi kalau bila kita keluar sikit pada kebun, jarak 3 km kita boleh dapat, kita boleh guna sistem ni. Ada juga yang sampai 15 km tuan-tuan. Untuk main site yang ada router, bridge station dan NVR CCTV ni, kita pasang dalam rumah dan dalam video ni kita akan panggil sebagai site A. Untuk remote site yang ada wireless bridge, CCTV camera, wireless access point ni kita panggil sebagai site B. Tujuan video kita hari ini tuan-tuan adalah untuk kita design sistem kuasa suara yang khas untuk remote site ataupun site B ni. Sebab lokasi site B ni kebiasaannya tak ada bekalan power TMB. Untuk design ni kita perlu buat field test untuk kita test, kita nak tentukan berapakah jumlah penggunaan tenaga oleh peralatan dekat site B ni. Bagi memudahkan kita buat ujian di lapangan ataupun field test, kita akan set up portable network. Dekat dalam kotak ni nanti kita akan letakkan kita punya router dan juga PoE switch. Jadi mudahlah kita nak bawa pergi site. Kita nak test dekat kebun, dekat dalam hutan, kita akan bawa kotak ni nanti. Router dan switch kita akan letak pada bahagian atas ni. Dekat bawah ni masih ada lagi ruang. Saya rasa selepas kita punya point to point bridge pun kita boleh simpan dekat dalam ni saja. Dekat sebelah belakang kita ada PDU ataupun Power Distribution Unit. Biasa bahasa mudah kita panggil extension lah, tapi dalam breaking untuk network ni kita panggil sebagai PDU. Dekat PDU ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 outlet. Ni pun dah mencukupi sebab peralatan yang akan gunakan power ni cuma router dan juga switch. Kita punya wireless bridge nanti dia akan gunakan power daripada PoE switch. So dia tak perlukan soket outlet. Tujuan saya gunakan kotak ni supaya mudah kita nak bawa. Kita boleh letak dia dekat belakang kereta tu. Kita bawa lah masuk ke kebun ataupun dekat mana tempat yang kita nak buat testing nanti. Router yang kita akan guna untuk portable network ni adalah daripada Ruiji, model RG-EG105G-V3, maksudnya version yang ketiga. Dia ada 5 port gigabit dan ni pun cloud managed router. Untuk klien maksimum 100 klien dan throughput 600 Mbps. Dia ada 2 WAN ataupun 2 WAN load balancing, captive portal dan smart QoS quality of service. Dan kita boleh gunalah untuk kita nak block app. So semua kita boleh gunakan router ni. Dan dia pun support juga untuk VPN. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita ada limited lifetime free cloud management. Maksudnya kita boleh manage router ni daripada luar melalui internet. Untuk switch pun kita gunakan daripada Ruiji model RG-ES210GS-P. Maksudnya switch ni ada PoE. Bila ada P ni maksudnya ada PoE. Dia ada 8 port untuk PoE. Untuk switch ni pun ada free cloud management, full port PoE 120 watt dan PoE ni adalah PoE Plus. Dan kita masih lagi boleh manage switch ni daripada luar melalui internet sebab dia pun ada cloud management juga. Dan dia ada auto recognition untuk NVR dan juga IP camera. So kita ada 8 port PoE, maksudnya kita boleh sambungkan 8 device yang menggunakan PoE. Untuk router dan switch ni saya akan gunakan double sided. Kita akan letak double sided dekat bahagian bawah dan kita akan lekatkan dekat sini. Router dan switch ni dah hidup. Sekali untuk kita configure. Configuration yang kita nak buat ni simple saja. Saya cuma nak tukar IP untuk router ni.
Dan untuk parameter yang lain, kita akan gunakan default yang dah configure dalam router. Dekat router ni, kita ada LAN 0, LAN 1, LAN 2 dan untuk yang ni kita boleh gunakan sebagai LAN 3 ataupun WAN 1 dan yang ni adalah WAN 0. Untuk router ni, kita boleh sambungkan kepada dua WAN dan kita boleh buat load balancing antara kedua-dua WAN port ni. Untuk yang ni optional, sama ada gunakan sebagai LAN ataupun WAN. So, untuk configuration, kita akan sambungkan kabel network pada salah satu LAN port ni. Yang ni kita akan sambungkan dekat PC dekat dalam. Default IP address untuk router tadi adalah 192.168.110.1 dan kita akan tukar kepada IP 192.168.10.1. So, kita masukkan IP ni dekat web browser. Inilah interface untuk router kita tadi, model EG105G-V3. Default password adalah admin. Okay, no IP address is assigned, PPOE fail or DHCP fail. Ni sebab kita tak ada sambungan ke internet lagi. So, kita akan start setup. Ni kita connect pada LAN 0 tadi. Untuk ni saya nak skip dia punya quick setup. Kita terus pergi pada interface dan dekat sini saya cuba nak tukar IP address. Kalau tengok dekat sini, kita cuma connect pada router tapi dekat sini ada satu switch yang dekat sebelah router tadi. Sebenarnya sebelum ni saya pernah cuba sambungkan saja kabel network sebab nak test kepanjangan kabel, tapi pun dia dah detect dah. Tapi sekarang ni kita tak ada sambungan pun antara router dengan switch. So, kita abaikan dulu tentang switch tu. Sebab sekali bila kita pernah sambung dalam keadaan hidup kedua-dua peralatan tu, dia akan create connection. So, sekarang kita fokus untuk router ni, kita nak tukar IP address. Ni untuk DHCP. Ini saja contoh yang kita nak buat. Lagi satu kabel dan ni adalah sumber internet kita. Saya sambung dengan switch yang ada dekat rumah ni. Dan pada router ni kita akan sambung pada WAN 0. Okey, tadi tuan-tuan boleh nampak daripada kelabu dia bertukar jadi warna hijau dan sekarang ni dia offer untuk kita upgrade kita punya router ni. Jadi kita proceed untuk upgrade. Dia dah hijau ni maksudnya dah ada sambungan ke internet lah. Kita upgrade router ni, kejap lagi masa kita dah sambungkan switch nanti pun mungkin akan ada update ataupun upgrade juga. Itu normal. Macam switch tadi, kita dah nampak dalam ni nampak macam ada sambungan tapi physical cable kita belum sambung lagi. Ini adalah record sebelum ni sebab saya pernah sambung dalam keadaan dua-dua device tu hidup. Ini nampak macam ada connection tapi belum ada. Kita tak ada physical connection, tak ada kabel. Dah selesai proses upgrade firmware tadi. Kalau kita tengok, switch tadi pun dah hilang dah tuan-tuan. So, kita test dulu connection untuk internet. Cuba buka YouTube. Okey, ada. Kita buat speed test. Okey, kita ada koneksi internet yang agak stable jugalah. Dekat rumah saya gunakan Celcom Digi. Dekat luar saya gunakan Celcom juga. Saya gunakan modem LTE. Dan kita boleh gunakan juga kita punya portable network tu untuk connection dengan Starlink ataupun apa-apa saja provider untuk internet. Sekarang saya akan sambungkan router ni kepada switch. Tuan-tuan akan nampaklah perubahan nanti selepas kita refresh. Saya akan sambungkan pada uplink 2. Yang ni kita sambung dekat LAN 2. Kita cuba refresh. Kita update data. Sekarang kita tengah updating the topology sebab dia dah detect switch tadi. Okey, yang ni switch yang kita baru sambung tadi dan ini adalah komputer ni sendiri dikira sebagai client sebab kita sambung direct kepada router. So, sekarang kita dah ada dua network device dalam ni.
Dan kita akan sambungkan dua benda lagi, point-to-point bridge, untuk kita create connection pada jarak maksimum 3 km. So maksudnya kita akan extend lagi network ni maksimum jarak 3 km. Untuk router tadi kita dah set IP pada 192.168.10.1 dan untuk switch saya dah set kepada 192.168.10.10. Peralatan seterusnya yang kita nak configure adalah wireless bridge. Bridge bermaksud jambatan untuk menghubungkan satu point ke satu point. Ini adalah wireless communication. Dan untuk wireless communication ni biasa kita akan jumpa point to point ataupun point to multi point. Kalau kita cuma ada dua macam ni, satu link saja, jadi kita panggil sebagai point to point, point A ke point B. Kalau kita ada lebih pada satu, kita ada C, D ataupun E, dia akan jadi point to multi point dan yang ini akan jadi dia punya base ataupun biasa kita panggil sebagai bridge station. Dekat sini pun saya dah define satu sebagai bridge station dan lagi satu adalah bridge CPE. Kalau kita buat point to multi point, kita akan ada lebih daripada satu ataupun multiple bridge CPE. Dan saya dah define IP dia. Kita belum configure lagi tapi saya dah set siap. Yang ni 192.168.10.20, yang ni .21. Dan lagi satu tuan-tuan, bila wireless communication ni tuan-tuan akan jumpa pula term-term yang lain seperti LOS ataupun line of sight. Untuk communication antara kedua-dua bridge station ni, dia perlukan line of sight. Maksudnya, dia mesti nampak antara satu sama lain. Dan kebiasaannya untuk peralatan wireless communication yang harga mampu milik ini, dia biasa menggunakan LOS ataupun line of sight. Dia perlukan line of sight. Dia kena nampak baru dia boleh communicate. Dan yang kedua kita ada N loss. N kecil, LOS tu besar. Ni loss tu maksudnya dia boleh ada obstruction sikit-sikit. Okay, boleh ada blocking sikit tapi dia masih boleh communicate. Dan lagi satu kita ada N loss, N besar, LOS besar. Yang tu non-line of sight. Maksudnya kalau ada blocking pun dekat tengah-tengah ni ada bukit pun dia masih boleh communicate. Itulah bezanya kalau tuan-tuan nak compare dari segi harga peralatan. Yang ni murah sebab dia perlukan line of sight. Kalau yang non-line of sight, harganya lebih mahal. Untuk yang ni, one pair ni rasa saya harga dalam 1,000 lebih. Kalau non-line of sight mungkin 50 hingga 60 ribu untuk satu pair. Dan pemilihan tu bergantung pada projek apa yang tuan-tuan nak buat lah. Kalau memang ada line of sight, boleh nampak antara satu sama lain macam ni, tuan-tuan boleh gunakan saja yang LOS. Yang ni adalah side A dan yang ni adalah side B ataupun remote side. Dan jarak antara side A dan side B ni maksimum adalah 3 km. Tapi bila kita pasang nanti, adakah kita akan dapat jarak maksimum 3 km? Dia bergantung pada interference juga. Sebagai contoh, kalau kita pasang dekat kawasan bandar, banyak wireless communication yang ada kawasan bandar, mungkin kita tak akan dapat jarak 3 km. Dan mungkin kita dapat tapi throughput, bandwidth yang kita akan dapat tu mungkin lebih rendah. Tapi kalau kita pasang dekat kebun, kawasan hutan yang tak banyak gangguan, tak ada interference, mungkin kita boleh dapat lebih pada jarak 3 km dengan bandwidth ataupun throughput yang stable. Setiap tempat tak sama. Sebab itulah saya kena buat peralatan macam ni untuk kita buat testing. Tapi, tuan-tuan kena ingat, tak bermaksud bila kita pasang dekat kawasan kebun ni adalah mudah. Tak juga tuan-tuan, sebab kita ada lagi gangguan yang lain. Biasanya kita akan ada blocking daripada bukit ataupun halangan daripada pokok. Jadi dalam wireless communication ni tuan-tuan, jarak yang dekat tak semestinya mudah dan jarak yang jauh tak semestinya susah. Sebab kita ada external factor, interference ataupun gangguan dan juga blocking. Dan lagi satu, power yang terlampau kuat ataupun transmission power yang terlampau tinggi pun akan menyebabkan gangguan pada link. Tapi untuk yang ni tuan-tuan jangan risau sebab dia dah auto negotiate, dia akan transmit power ikut keperluan yang diperlukan oleh kedua-dua bridge ni. Side B kita akan ada satu wireless bridge, kita namakan sebagai bridge CPE, CCTV, dan kita ada access point untuk connection Wi-Fi. Dekat sini kita akan connect handphone kita untuk dapatkan akses internet. Dan untuk side B ni dia akan berada jauh ke dalam hutan dan kebiasaannya tak ada bekalan tenaga, tak ada power. Dan untuk side B ni lah kita akan set up, kita akan design sistem kuasa solar yang khas untuk hidupkan semua peralatan dekat side B ni. Untuk kita power up, untuk kita hidupkan wireless bridge ni, kita akan gunakan PoE. Kalau tengok dekat sini kita ada PoE input dan PoE output. PoE input ni adalah untuk data connection dan juga power untuk hidupkan bridge ni. Dan yang ni kita ada lagi dual output ni, maksudnya kita boleh sambungkan lagi dua device
yang menggunakan PoE juga, kita boleh hidupkan dan kita boleh buat sambungan dekat sini. So untuk ni kita akan sambung kepada PoE switch sebab ini dekat side A. So untuk sambungan mudah saja, kita sambung dekat PoE in. Kemudian kita sambungkan kepada salah satu daripada 8 port yang ada dekat PoE switch ni. Mana-mana pun kita boleh guna. Kalau tengok kat sini dah start blinking, maksudnya kita punya bridge ni dah hidup. Untuk side B, kita akan gunakan passive PoE injector. Inilah akan supply power dan juga data connection untuk side B. Okey, untuk PoE injector ni dia gunakan 24 volt DC. Dalam solar, kita ada sistem 12 volt, 24 dan juga 48. Kalau ikutkan secara logik, kita kena set up sistem 24 volt. Tapi sistem 24 volt ni sistem yang besar. Kalau kita bateri tu, kita perlukan 2 biji bateri lah untuk sambung siri jadikan sistem 24 dan solar panel pun lebih besar. Tapi untuk side B ni, saya tak nak gunakan sistem 24 volt. Kita akan set up sistem 12 volt juga untuk hidupkan peralatan 24 volt ni. Untuk kita nak set up ataupun kita nak buat pairing antara kedua-dua wireless bridge ni, saya akan gunakan power menggunakan adapter dulu. Kita akan ambil power daripada sini untuk bagi power dekat kita punya PoE injector dan daripada sini akan power up kita punya wireless bridge. Okey, untuk kita buat pemasangan sistem macam ni tuan-tuan, sebelum kita bawa ke lapangan nak pasang dekat tempat yang betul, dekat site maksud saya, kita kena configure siap. Kita kena buat pairing dulu supaya kedua-dua ni boleh kenal satu sama lain. Kemudian barulah kita buat pemasangan. So inilah apa yang kita akan buat sekarang ni. Kita akan buat pairing dulu. Untuk power kita gunakan adapter ni. Dan dah ada power, kita sambungkan kabel network daripada sini pergi ke kita punya wireless bridge. Pada PoE injector ni ada dua port, satu PoE dan lagi satu LAN. LAN ni kalau kita nak extend lagi network ni nak sambung dekat switch, kita akan sambung dekat LAN. Tapi untuk sambungan data dan juga power adalah pada PoE. Okey, dah hidup. Untuk kita configure kedua-dua wireless bridge ni, kita akan gunakan easy pairing. Memang sangat-sangat mudah tuan-tuan. Dalam keadaan kedua-dua wireless bridge ni on, kita pergi dekat bridge station yang main ni, kita buka kabel kat belakang ni dan kita tekan button dekat bawah ni, tapi jangan tekan terlalu lama. 1 hingga 2 saat saja. 1, 2, kita lepas dan kita tunggu. Kalau kita tengok kat sini, dia dah mula blinking dekat bahagian wireless ni. Dia akan start proses pairing. Kita tunggu saja tuan-tuan. Memang sangat-sangat mudah. Tak perlukan komputer, tak perlukan handphone untuk kita buat pairing ni. Kita tunggu saja. Dan nampak dia blinking. Sini pun dah start blinking. Dia akan create connection antara kedua-dua bridge ni. Selepas ni bila kita off, kita onkan balik pun automatic dia akan create connection. Dia akan auto pairing. Okey, dah stop blinking. Maksudnya sekarang ni kedua-dua wireless bridge ni dah pairing, dah ada sambungan dah. Proses pairing ataupun proses configure connection antara kedua-dua wireless bridge ni dah selesai. Memang sangat-sangat mudah. Saya rasa inilah first time saya jumpa wireless bridge yang paling mudah untuk kita configure. Seterusnya tuan-tuan, dekat router ni kita ada dual WAN. Maksudnya kita boleh ada dua source untuk internet. Yang satu ni sekarang ni kita sambung dengan switch yang ada dekat dalam rumah. Dan lagi satu saya ada LTE modem yang saya pernah share dengan tuan-tuan sebelum ni. Kita akan sambung juga untuk kita test function dual WAN. Untuk LTE modem ni kita akan gunakan power daripada sini juga. Kat dalam ni memang dah ada SIM card dah. Dan kita akan sambung kabel network. Dekat LTE modem kita akan sambungkan mana-mana saja port untuk LAN ataupun LAN. Kadang orang sebut LAN, ada orang sebut LAN. Dia kalau bahasa Inggeris kita akan sebut LAN lah. Kalau bahasa Melayu kita akan sebut LAN sebab LAN, LAN. Sama juga WAN dengan ataupun WAN. Kadang setengah orang dia kata, oh, tak betul lah bang, bukan LAN tapi LAN. Terpulang pada tuan-tuan. Saya cakap bahasa Melayu jadi sebut dalam bacaan orang Melayu. Wireless bridge tadi kita dah siap buat pairing dan kita dah sambungkan lagi satu WAN dekat sini ataupun WAN. Kita dah ada dua sumber internet.
Sekarang ni dia keluar dekat sini, two bridge are detected, merge them to access the complete bridge information. Kita merge. Dekat sini ada two new device, kita add to my network. Kita pergi balik dekat workspace, update data. Sekarang ni dia tengah update kita punya topologi. Tuan-tuan tengok kat sini, kita dah ada kita punya wireless bridge. Ada 2, 1, 2. Kalau kita rotate ni mudah kita nak tengok lah. First kita ada 2 source untuk internet ataupun untuk WAN. Kemudian kita ada router, kita ada switch. Kemudian daripada switch kita sambung dekat bridge, dekat kita punya bridge station. Dan kita dah link dengan kita punya bridge CPE. Nanti untuk kamera, lepas tu kita punya wireless access point, kita akan sambung dekat kita punya bridge CPE kat sini. Dah selesai configuration semua ni, barulah kita boleh fokus kepada solar power pula. Macam mana kita nak power up semua peralatan dekat site B, dekat bahagian sini. Ni adalah kita punya remote site ataupun kita namakan sebagai site B. Dekat sini kita ada wireless bridge, kita namakan sebagai bridge CPE. Kemudian kita ada CCTV camera jenis PTZ. Dan dekat belakang kita ada wireless access point untuk dapatkan Wi-Fi dan juga akses internet. Dan untuk kita punya CCTV dan juga wireless access point ni, dia dapat power daripada bridge CPE dekat port belakang ni. Jadi untuk kamera dan juga wireless access point ni, kita tak perlukan external power. Dia akan guna power daripada kita punya wireless bridge ni menggunakan PoE. PoE injector ni lah yang akan bagi power dekat kita punya wireless bridge menggunakan network kabel ni. Dan untuk kita hidupkan PoE injector ni, dia perlukan power 24 volt DC. Kalau kita sambungkan sistem 12 volt ataupun power 12 volt, dia takkan hidup. Kalau kita sambungkan 48 volt, dia boleh rosak, dia akan terbakar sebab limitnya hanyalah 24 volt saja. Jadi untuk hidupkan kita punya sistem dekat site B ni, kita perlukan power 24 volt DC. Tapi sistem solar yang kita dah buat ni adalah sistem 12 volt sahaja. Jadi kita akan mula tambah satu peralatan yang dipanggil sebagai DC step up converter. Inilah yang kita panggil sebagai DC step up converter. Dia akan tukar, dia akan naikkan voltage kita daripada 12 volt kepada 24 volt. Dari segi sambungan mudah saja. Kabel merah dan hitam di sebelah kanan ni adalah untuk bahagian input 12 volt. Dan yang ini adalah untuk output 24 volt DC. Untuk sambungan kepada PoE injector, kita akan gunakan DC barrel jack. Kita akan sambung pada bahagian output daripada kita punya step up converter. Yang kuning ni adalah positif. Dan yang hitam ni adalah negatif. Bila kita bagi supply 12 volt dekat kita punya step up converter ni, kita punya PoE injector akan dapat voltage 24 volt DC. Kemudian bolehlah kita sambungkan kepada bateri untuk kita hidupkan peralatan kita ni. Di awal video tadi saya mention tentang design sistem kuasa solar. Apa yang dimaksudkan dengan design adalah proses untuk kita menentukan kapasiti bateri, saiz solar panel dan juga solar charge controller yang kita nak gunakan. Bila kita nak tahu ni, kita nak design ni, kita kena tahu dulu penggunaan tenaga oleh peralatan dekat site ni. Jadi kita akan sambungkan juga kepada bateri dan kita akan ukur. Kemudian kita akan buat pengiraan. Kita sambungkan kepada bateri. Kemudian kita onkan safety breaker. Kalau kita tengok dekat wireless bridge ni, dia dah hidup. Kita biar running sekejap. Dia create connection dengan bridge station. Kemudian baru kita ukur penggunaan tenaga untuk site B ni. Benda pertama yang kita nak cari adalah power. Kita nak tahu site B ni berapa watt dia punya penggunaan tenaga. Bukan power transmission, bukan acoustic power, tapi penggunaan tenaga, electrical power. Formula untuk kita dapatkan power ni adalah voltage darab dengan current. Voltage yang kita dah dapat dah, kita dah tahu sebab kita gunakan bateri 12 volt, bateri jenis lithium iron phosphate, dia punya nominal voltage adalah 12.8. Kalau tuan-tuan gunakan bateri SLA ataupun lead acid, dia punya nominal voltage adalah 12 volt. Untuk yang ni kita ambil 12.8 sebab kita gunakan bateri lithium iron phosphate. Dan sekarang ni yang kita nak cari adalah current. Dah dapat current ni, barulah kita boleh tahu power berapa.
Untuk kita nak tengok berapa current draw daripada bateri ni, kita akan gunakan DC clamp meter yang kita akan ambil dekat bahagian sini sebab kita akan ambil kira sekali penggunaan step up converter. Step up converter ni adalah peralatan elektrik, peralatan elektronik, dia pun akan gunakan power juga. So kita ambil dekat sini daripada bateri. Dan untuk tuan-tuan gunakan DC clamp meter ni, bukan saja tuan-tuan yang tak ada background elektrik, sebenarnya saya pun pernah tengok engineer dekat site pun salah gunakan clamp meter. Untuk clamp meter ni tuan-tuan tak boleh clamp dua-dua kabel. Kena clamp salah satu. Macam saya suka clamp pada bahagian positif. So kita akan sambungkan kepada positif. Satu saja tuan-tuan. Jangan ambil dua-dua sekali. Kalau kita tengok kat sini, kita draw 1.25, 1.26. Ada masa dia akan pergi sampai 1.30 ataupun 1.3 M. Inilah current yang dia draw daripada bateri untuk hidupkan keseluruhan sistem ni. Dekat clamp meter ni, kita tengok paling tinggi dia draw adalah 1.3 M. Adakah benda tu tepat? Dalam kita nak design tuan, kita kena ambil pelbagai ataupun semua kemungkinan. Kalau tuan-tuan perasan, kamera kita ni jenis PTZ, maksudnya dekat dalam ni ada motor. Bila kamera ni bergerak, motor dia bergerak, dia akan draw power yang lebih tinggi, dia akan draw current yang lebih tinggi. Jadi kita akan test lagi sekali dalam keadaan di mana motor ataupun kamera PTZ ni bergerak. Clamp meter saya letak kat sini dan bacaan ni pun sama saja. Jadi sekarang ni kita akan test dalam keadaan kita gerakkan kamera tadi. Kamera tu jenis PTZ, saya akan gerakkan sekarang. Kiri, kanan. Kita tengok ni draw sampai 1.46 M. Jadi saya rasa kita boleh genapkan kepada 1.5 M. Current tadi kita genapkan kepada 1.5 M. Jadi untuk power ni kita ambil 12.8 volt darab dengan 1.5 M, kita akan dapat 19.2 watt. Nak mudah pengiraan, kita genapkan kepada 20 watt. Daripada ni barulah kita boleh design sistem kuasa solar yang khas untuk site B. Sekarang ni pula kita nak tengok berapa jumlah tenaga yang kita perlukan untuk site B ni. Site B ni kita nak hidupkan dia selama 24 jam satu hari. Jadi kita perlu cari jumlah tenaga untuk satu hari. Jumlah tenaga satu hari ni kita ukur dalam unit WH ataupun watt hour. Okey. Jadi kita akan ambil 20 watt ni darab dengan 24 jam. Jadi jumlah watt hour yang kita perlukan satu hari adalah 480 watt hour. Dalam design sistem solar ni kita kena darab 2 ataupun 3. Sebagai contoh, katalah kita nak darab 2, 3 ni adalah untuk autonomi. Maksudnya untuk hari yang tak boleh cas langsung, kita tak naklah site B ni mati. So kita kena extra power. Sebagai contoh, katakanlah kita darab dengan 3. 480 watt hour darab dengan 3 samaan dengan 1440 watt hour. Inilah jumlah tenaga yang kita perlukan untuk sistem ni, termasuk dengan backup power untuk hari yang tak boleh cas langsung. Kita darabkan dengan 3. Maksud kita, katalah hari ni kita boleh cas, okay, kemudian besok tak boleh, lusa tak boleh, sistem ni masih lagi boleh hidup. Seterusnya tuan-tuan, tentang kapasiti bateri. Ini benda yang paling penting sekali dalam sistem kuasa solar ni. Okey, bateri yang kita guna tadi adalah bateri lithium ion phosphate. Nominal voltage adalah 12.8 volt dan kapasiti bateri itu adalah 100 mAh. Kalau kita ambil 12.8 volt darab dengan 100 mAh, kita akan dapat 1280 watt hour. Untuk bateri lithium ni memang kita boleh draw sampai 1280 watt hour. Itu bermaksud 100%. Tapi untuk kita panjangkan jangka hayat bateri ni, kita nak bagi dia tahan 16 tahun, 15 tahun, kita cuma akan draw 80% saja. Jadi kita akan ambil 1280 darab dengan 0.8 ataupun 80%. Kita akan dapat 1024 watt hour. Ini sahaja daripada satu bateri. Kita perlukan tadi adalah 1440 watt hour termasuk dengan 3 hari autonomi. Jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk design yang baik kita lebihkan kapasiti bateri supaya kita boleh simpan lebih banyak tenaga. Jadi untuk sistem ni yang the best adalah kita gunakan 2 biji bateri lithium ion phosphate 100 mAh, total kita akan dapat 200 mAh kapasiti. So sama ada tuan-tuan gunakan 2 biji bateri tadi ataupun beli 1 biji bateri yang 12.8 volt 200 mAh. Total energi yang kita boleh guna dan kita boleh simpan dalam bateri ni dia akan jadi 2048
watt hour. Lebih daripada keperluan kita. Ini dah the best design lah. Kemudian tentang saiz solar panel. Yang ni solar panel 200 watt, yang ni solar panel 450 watt. Yang mana satu kita nak guna untuk side B ni. Kalau setiap hari kita gunakan 2048 watt hour, nak kena isi balik pun jumlah yang samalah. Jadi, kita ambil 2048 watt hour ni, kita bahagikan dengan berapa? Untuk kiraan solar ni, kita akan ambil kira pada 4 jam. Maksudnya dalam satu hari, 4 jam saja kita akan dapat maksimum power daripada solar panel. Kita bahagikan dengan 4 jam. So, kat sini, saiz solar panel yang kita perlukan adalah 512 watt. Jadi, adakah kita nak gunakan solar panel yang besar ni? Kalau tuan-tuan perasan, kita punya design ni, kita cuma lebihkan storage bateri yang besar untuk cover hari-hari yang tak boleh cas. Tapi load kita cuma 20 watt saja. Kalau kita gunakan solar panel 500 watt ni, load cuma 20 watt, memang agak over. Maksud bagi saya besar sangat, tak perlu sampai 500 watt. Bagi saya untuk design macam ni, kita gunakan solar panel 200 watt pun dah cukup tuan-tuan. Okey, 20 watt untuk hidupkan kita punya peralatan dan lebihan lagi 180 watt tu akan digunakan untuk cas bateri kita. Sebab design kita ni, kita nak storage yang besar. Tapi penggunaan kita rendah saja, cuma 20 watt satu hari. So, dia berbeza dengan pemasangan solar off-grid untuk rumah kebun, rumah biasa lain. Untuk sistem macam ni, dia ada sikit pengecualian lah. Lagipun takkanlah kita nak pasang solar panel yang besar 500 watt untuk dekat atas tiang. Dan load kita pun kecil, cuma 20 watt saja. Jadi untuk ni, kita punya power kita dah tahu 20 watt. Bateri kita akan guna bateri 12.8 volt 200 mAh dan solar panel hanya 200 watt saja. Saiz solar panel kita dah tahu tadi. Saiz solar panel yang sesuai untuk sistem ni adalah solar panel 200 watt. Jadi tuan-tuan bolehlah cari solar charge controller yang match dengan solar panel 200 watt. Sebagai contoh, kalau MPPT solar charge controller 20A, maksimum input daripada solar panel adalah 260 watt. Jadi dah sesuai sangat dah tu. Dan untuk peralatan ini nanti kita akan sentuh dalam video yang lain sebab saya tengah cari peralatan yang sesuai untuk sistem macam ni. Mungkin kita akan bawa MPPT solar charge controller yang outdoor waterproof macam ni untuk 20A punya. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.